Lihatlah peta dunia ini. Pernah tak anda perasan, semua laluan penerbangan nampak melengkung? Dari Kuala Lumpur ke London atau New York ke Tokyo, ini agak pelik. Bukan, kita selalu diajar, jalan paling dekat antara dua titik adalah garis lurus. Tapi kenapa juruterbang pilih jalan yang lebih bengkok? Ini, adakah mereka sengaja ambil jalan jauh? Rahsia di sebalik laluan bengkok, ini akan mengejutkan anda. Jawapannya bukan pada juruterbang, tetapi pada cara kita melihat dunia. Kebanyakan peta yang kita gunakan adalah gambaran 2D dari bumi 3D. Cuba bayangkan anda mengupas kulit oren. Mustahil untuk meratakannya tanpa ada herutan atau kuyakan, sama seperti peta, terutamanya di kawasan kutub. Laluan yang nampak bengkok di peta 2D sebenarnya adalah laluan paling lurus dan paling pendek di atas sfera bumi. Ini dikenali sebagai laluan bulatan agung atau Great Circle Road. Ia adalah bulatan di permukaan sfera yang pusatnya sama dengan pusat sfera itu. Bayangkan anda tarik tali ketat antara dua titik pada bola. Tali itu akan mengikuti laluan bulatan agung. Ini adalah konsep asas geometri sfera yang digunakan dalam navigasi. Dengan memilih laluan bulatan agung, kapal terbang bukan sahaja dapat menjimatkan beribu-ribu liter bahan api, malah, ia juga mengurangkan masa penerbangan, kadang-kadang berjam-jam. Ini juga lebih selamat, mengelakkan cuaca buruk dan zon terlarang. Jadi, kali seterusnya anda melihat laluan kapal terbang bengkok di peta, anda tahu ia sebenarnya cara paling efisien untuk melintasi dunia. Rahsia laluan bengkok telah terbongkar.